Video ini berakam satu insiden pertelingkahan lisan melibatkan isu cop parking. Kejadian bermula apabila pemandu yang merakam cuba memasuki satu petak parkir, namun dihalang oleh seorang individu lain yang berada di kawasan tersebut. Dalam rakaman video, pemandu ini meminta laluan untuk masuk parkir. Pemandu berulang kali menyebut tepi dan menyatakan niat untuk meletakkan kenderaan. Nada suara pemandu jelas menunjukkan rasa tidak puas hati apabila individu tersebut tidak bergagak dan tidak memberi laluan. Pemandu kemudian bertanya apa masalah yang sebenarnya berlaku, sambil menyebut individu itu seolah-olah tidak sihat mental. Dalam masa yang sama, suara GPS kedengaran memberikan arahan laluan yang menunjukkan lokasi kejadian berkemungkinan di sekitar SS2 Petaling Jaya. Situasi menjadi lebih tegang apabila pemandu menurunkan tingkap atau membuka pintu dan cuba berkomunikasi dengan individu tersebut secara lebih dekat. Pemandu bertanya sama ada individu itu mahu parkir atau tidak dan sekali lagi mempertikaikan tindakannya berdiri di situ. Dari sudut rakaman video, individu tersebut dilihat keliru dan membalas dalam bahasa Inggeris bahawa dia tidak memahami apa yang diperkatakan. Pemandu kemudian cuba menukar cara komunikasi dengan bertanya sama ada individu itu boleh berbahasa Jawa. Malah meminta dia bercakap dalam bahasa tersebut, namun individu tersebut tetap menjawab bahawa dia tidak faham dan tidak tahu apa yang sedang diperkatakan. Respon ini menyebabkan pemandu menganggap ia sebagai satu hal, lalu menyebut bahawa tindakan tersebut adalah trik. Selepas itu, pintu kereta ditutup dan kenderaan mula bergerak meninggalkan kawasan parkir tersebut. Dalam kereta, kedengaran suara penumpang wanita yang ketawa kecil dan mengeluarkan komen terhadap situasi yang berlaku. Ada yang menyebut supaya horn dibunyikan dan ada juga yang melabel situasi itu sebagai bodoh. Pemandu pula mengakhiri rakaman dengan menyatakan bahawa memang ada pelbagai jenis manusia di luar sana. Secara keseluruhan, insiden ini menunjukkan bagaimana isu cop parking boleh mencetuskan konflik lisan, terutamanya apabila komunikasi gagal difahami oleh kedua-dua pihak. Salah faham bahasa, emosi yang meningkat dan reaksi spontan telah menjadikan situasi ini tegang walaupun tiada pergelutan fizikal berlaku. Rakaman berakhir tanpa sebarang penyelesaian apabila pemandu memilih untuk beredar daripada terus berhadapan dengan individu tersebut. Gila. Ini mau apa? Sorry ke bang. Ini apa? Apa masalah? Kenapa ni? Hah? Tengok polis. Polis sini. Mau parking. Di tepi, mau parking. Head northwest on Jalan SS 275. Kenapa? You okey tak okey? Hah? Takkan pakai elok-elok macam ni mental? Kenapa dia tak bagi kita masuk? Enjai, Mat, dia nak apa sebenarnya? You mau parking ke? Bang, luar bang, muka. Sabar dia. Kenapa dia sakit ke? Siapa, you punya anak ke? Siapa punya family you? You boleh cakap Jawa tak? You
Jawa ngorong ni speaking Jawa. Bodoh punya trik kau. Tumpuk ni Kang. Ini bodoh ni bodoh. Honda sikit. Macam ni orang pun ada. Apa sekali? Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.